Kita harus bertanya, siapakah yang akan mengisi peluang pekerjaan baru yang bakal terhidang di bumi Johor? Siapakah yang akan menjadi tenaga mahir dalam sektor-sektor baru yang sedang memacu ekonomi Johor? Jawapannya ada di stadium ini, iaitu anak-anak muda Johor yang ada di sini dan ada di luar. Kejayaan terbukti, dunia yang megah dengan misi yang MARA terus memainkan peranan penting, bukan sahaja dengan menyediakan institusi latihan, tetapi membina suatu ekosistem lengkap yang merangkumi pendidikan, latihan kemahiran, pembiayaan, pembangunan usahawan dan peluang. Kita mahu Tibet MARA membuka peluang yang lebih luas pada anak-anak muda, khususnya mereka yang sebelum ini hanya melihat laluan akademik biasa sebagai satu-satunya. Laluan Tibet telah terbukti berjaya melahirkan ramai tenaga profesional. Inilah kekuatan MARA, membuka peluang, membina kemahiran dan mengangkat martabat anak. Inilah generasi masa depan bangsa Johor yang akan memajukan Johor keseluruhannya.